sayu, tiba-tiba dia rasa macam sebab, sedih. Bunga tu tidak boleh mengatakan benda tu baik lah, kan, walaupun dia wangi. Sebab mungkin dia cuba berdayakan dengan apa yang terjadi semalam. Nyata Mak Air jatuh, mula-mula Mak Air tercampak, dan saya pun tercampak. Sebenarnya kuda tu kalau kuda biasa tu okey. Ni kuda, badan dia kuda. Dia kepala dia tu. Dia macam ada something yang macam nampak macam dia lalu. Bila Mak Air tak sempat pusing tu yang dia macam Saya sentak tahu ada satu suara bisikan di keliling saya. Dan ada yang kata masuk, ada yang suruh keluar. So saya kata apa sebenarnya Buat tapi seorang macam yang bercahaya, cahaya dia sangat terang, dan terang cahaya dia tu bukan macam kita suruh lampu. Dia macam ada sesuatu yang dihantar. Mungkin kita ada benda buruk yang akan berlaku kat kita. dia sepanjang jalan tu nak keluar, saya rasa kenapa baru najis kuda dia naik tau. Saya kata memang betul kuda ni wujud kat sini. Agak terkejut juga statement dia. Malaikat subuh terus. Habis maghrib tak ada. Assalamualaikum kepada semua penonton-penonton. Ini dia Pod Ruang Gelap episod yang ke-26. Assalamualaikum kepada penonton-penonton kita yang berada di YT channel kita. Terima kasih kerana terus subscribe dan menyokong dengan komen-komen yang baik maupun negatif ataupun positif kami terima untuk membaik pulih ataupun upgrade kita punya channel kita. Terima kasih. Kita perlukan komen-komen tersebut untuk naikkan, motivasikan diri kita supaya buat lebih baik macam konten-konten kreator lain yang berada di YT. Dan juga terima kasih kepada penonton-penonton yang berada di TikTok Live Malaysia kerana sentiasa support kita. Apa pun kita buat, korang support. Terima kasih banyak-banyak. Dan malam ni kita bertiga. Saya Mak Air. Saya Iwan. Kamilah, geng Baskola. Inilah dia PRG Pod Ruang Gelap, guys. Yes. dia tekan gelap tadi. Bukan. Aku tak mention Dia dah tau. intro, dia dah intro kan. Jangan intro balik. Kita just remind. Inilah dia. Kita kan bagi tahu nama. Ini dia apa bang? Inilah Pod Ruang yang Pod Ruang Dark. Okay. yang belakang tu bagi dia orang jawab. Alright. Okay. Pod Ruang korang sambung lah. Nanti korang sambung dekat komen bawah. Inilah dia Pod Ruang. Kat komen tau. Kat komen untuk episod 26 ni tau. Okay. Lagi sekali. Inilah dia Pod Ruang. Okay. Yang mana, tolong kreatif kurangkan penggunaan gelap, samar-samar, cari perkataan lain yang boleh memasukkan benda yang sama. Terima kasih. Baik, kita teruskan lagi dengan korang jangan komen dekat live. Dia boleh nampak. Komen dekat YT channel. Korang faham tak sekarang ni? Jangan komen dekat sekarang. Alright. Assalamualaikum lagi sekali saya ucapkan buat semua penonton-penonton. Terima kasih banyak-banyak. Sepanjang kita berada di tour di Gopeng ataupun di Perak, kita mendapat sambutan yang baik, views yang baik, dengan benda-benda yang kita hadapi, benda-benda baru yang kita hadapi, cabaran-cabaran baru yang kita hadapi sepanjang tour kita di Perak. Alhamdulillah kita berjaya atasi dengan bantuan host-host yang lain dan juga kru-kru kita yang committed dalam kerja semua. Terima kasih banyak-banyak membantu. Alhamdulillah. Dan juga apatah lagi viewers kita lah. Betul. Yang Terima kasih hari-hari kepada viewers TikTok Malaysia dan juga kepada supporter kita, subscriber di YT channel. Teruskan. Orang kata bagi sokongan. Betul. Kita move forward. Okay, dan saya nak go through kepada cerita tempat semalam yang kita nampak 2 kali orang yang bercahaya tu. Itu barang A lah. Mael ada tengok tak recap dia? Ada? Oh. Ada. Dia Aku macam rasa macam itu first time nampak, and then dia tak ada rasa apa-apa, dia rasa macam sayu, tiba-tiba dia rasa macam sebab, sedih, and then benda tu pun kita tak tahu apa, Allahualam. Dia tak mengacau, dia tak pergi mana-mana. Dia rasa macam tau, kau tak ada rasa meremang, kau Betul. tak ada rasa macam gelisah, tapi kau rasa macam tenang, cuaca berangin kan. Dia jadi macam Kebetulan Apa tempat tu sebenarnya? tengah bahang, betul. and then Tak ada angin semalam. lepas bahagian-bahagian belakang tu dia rasa macam sejuk.
And then tiba-tiba kita diakhiri dengan hujan. Betul, subhanallah. Betul. Seminggu kita di sana tak hujan. Kita di apa orang kata penutup semalam untuk explore semalam. Ya, Allah hadirkan hujan yang penuh rahmat bagi kita relax, bagi kita sejuk kejap. Tapi kat sana mana ada Rahmat? Rahmat kat sini. Coming soon. Kat sini ada Rahmat. InsyaAllah. KPI ada di sini, beli kat Rahmat. Jadi Rahmat mana dia cakap ni? Rahmat Mega. Oh, okey. Rahmat Mega. Dia cakap pasal Rahmat Mega. Rahmat Mega. Pastinya di Mega Sing. Okey. Alright. So, apa yang saya ini side conclusion daripada saya lah. Apa yang saya tengok semalam, macam korang tengok juga, dia satu bentuk orang yang bercahaya. Cahaya dia tu tembus tu, nampak transparent. Nampak transparent. Katak kan. Katak lompat. Bercahaya, transparent, putih, terang. Saya tak tahu benda tu benda apa, saya tak mau sebut pun. Yang paling teruk sekali ada viewers boy lah. Malaikat subuh, Mat. Itu perfume. Tapi saya rasa lah Viewers boy agak terkejut juga dengan agak terkejut juga komen statement tu. dia. Malaikat subuh terus. Habis maghrib tak ada. Dia bagi dengan malaikat subuh, Mat. Bukan Sebab macam itu. kalau korang perasan, ingat tak ada satu bau wangian kasturi. Yes, Kan? sebelum tu ada kasturi, bau kasturi kijang sikit. Okay, selepas kita jumpa yang pertama. Betul. Kan, selepas kita jumpa yang pertama, yang kita masuk lorong tu, yang kita tak gagal nak masuk terus ke dalam pasal kan line kita kan. So, cuma dekat bahagian dalam tu, dia berbeza tau dengan kita naik kat bukit tu dengan bahagian dalam. Dalam tu kita rasa macam tak bagus lah. Dia macam dia punya energi Energi dia meremah tu badan. Walaupun dia ada bau bunga, tapi bau bunga tu tidak boleh mengatakan benda tu baik lah. Betul. Kan, walaupun dia wangi. Sebab mungkin dia cuba perdayakan dengan apa yang terjadi semalam. Ingat tak, Mak Air jatuh. Mula-mula Mak Air tercampak. Dan Yes. saya pun tercampak. So Apabila kali kedua. time tu memang saya dengan Bos Wan kita dekat depan. Bos Wan kata kita jalan slow, kita cuba rasa dulu. And then kebetulan dekat dan macam akar besar tu, dekat balik tu dia macam ada something yang macam nampak macam dia lalu. Bila Mak Air tak sempat pusing tu yang dia macam sentap, tak tahu sentap ke tersangkut ke apa ke. And then berpusing, Mak Air jatuh. And then rasanya korang nampak time tu. Nampak kamera menghadap tu. Yes. And then Saya betul-betul masa tu saya tak bersama dengan korang kan, Betul. tapi saya di luar. Saya nampak Mak Air tercampak. Saya risau apa sebab batu keliling dia tu. sakit. Lepas tu bila saya dengan Bos Wan dah sampai kat depan pula, dia ibarat memisahkan. Kalau kita perasan, secara tak sedarnya saya dengan Bos Wan, lepas tu Abang Iwan seorang-seorang, Betul. lepas tu Boy seorang-seorang. Betul. Dia macam memisahkan. Tapi alhamdulillah lah kita berjaya juga lepas Abang Iwan berinteraksi. Apa yang abang feel waktu interaksi tu, bang? Okey. Masa saya ke depan kan, masa Bos Wan panggil sepan, waktu saya nak ke depan tu, saya rasa macam ada satu suara bisikan di keliling saya. Kan, ada yang kata masuk, ada yang suruh keluar. So saya kata, apa sebenarnya yang kau nak ni? So saya macam rasa macam pelik ni tau. Bau tu wangi seakan-akan benda baik. Tapi bila kita ke depan, kita rasa seolah-olah bukan benda yang betul-betul baik. Seolah-olah macam nak just macam nak selindung. So waktu saya try berinteraksi semalam, apa yang saya terkejut, sebab saya rasa saya tidak menekan, saya tidak pun orang kata nak mencabar dia. Kita just minta. Kan saya dengar semalam dia berinteraksi. Bila saya bercakap, dia terima. Okey, dia tanya buat apa datang sini. Kita cakap kita datang sini sebab kita dengar ada suara panggil masuk. Seolah-olah macam menjemput kami masuk. Jadi apa sebenarnya kau cuba sampaikan? Pom, saya tercampak. Betul. Tempat tu masih lagi misteri kawasan tu. Sebab saya kali pertama masuk simpang tu. Saya tak pernah masuk dalam laluan tu sebelum ni. Biasanya saya akan ikut track saya. Memang takkan pergi luar daripada track tu. Pasal beberapa kali siri kat tempat tu saya berjalan solo. Dan saya memang ikut track sampailah ke pukul 10 tu dan patah balik. Dan ini semalam tu adalah kali pertama kita keluar daripada track. Dan track tu agak misteri dengan gerbang petak. 4 segi tu tepat. Dia bukan macam sebelum ni kita tengok melengkung kan, tidak. Dia tepat 4 segi macam pintu. Bentuk dia sebiji macam pintu rumah. Tinggi sikit lah. Tinggi sikit. Lebih kurang dalam 7 kaki, 8 kaki. Lebih kurang lah. Tapi dia sepit, dia ngam-ngam. Dia ngam-ngam. Dia ngam-ngam badan dia.
Tapi nasib baiklah muat main. Saya jalan sengit, Sengit sikit kan. jalan ketam. Alhamdulillah benda tu. Alhamdulillah, Bagus. Syukur. Tapi yang masih menjadi misteri tu, seekor kuda yang tak tahu daripada mana datang, seolah-olah masa kita pergi ada dan kita balik macam dia ada lagi datang melintas. So tak tahu apa benda sebenarnya benda tu. Bunyi dia pun masih ada kedengaran, jelas kita dengar. Cuma kalau dari sudut logik, yang mana ada kuda dekat atas bukit? Itulah saya tanya awal-awal. Tapak kuda kita cari pun tak ada. Dia bukan masalah tak logik, logik ke tu bang. Masalahnya kuda tu kalau kuda biasa tu okey. Ya. Ni kuda, badan dia kuda. Okey, kepala Kepala dia tu. Itu first time saya tengok. First time. Aku jadi macam Rasa fish. macam, Apa tempat dia? tapi dia tak jelas, dia sama-sama. Jangan sebut warna dia Okey. sama-sama. Okey. Sama-sama. Semalam waktu keluar, masa kita tengah on the way keluar kan hujan. Mai ada bau tak najis kuda? Ada. Saya sepanjang jalan tu nak keluar, saya rasa kenapa bau najis kuda ni naik tau. Saya kata memang betul ke kuda ni wujud kat sini. So sambil-sambil keluar tu saya bercakap, bau najis kuda naik ni weh. Ha. Menusuk hidung ni. Masalah situ memang tak ada kuda. Memang tak ada. Kalau kata bak alik bayam mesti ada. Betul. Betul. Mungkin ada binatang-binatang lain. Tapi saya tak rasa ada kuda atas tu. Memang tak pernah sejarah kot. Saya rasa. Saya Yalah, check lagi kat satu, situ memang tak kalau ada. ikutkan, kalau macam Bos Wan cakap tadi lah, peliknya badan dia kan kepala dia berbeza. Kalau kuda yang betul-betul kita kata tu mungkin tak mustahil, mungkin ada orang bawa masuk ke. Betul. So, yang menjadikan tanda tanya sampai sekarang ni adalah seorang, saya tak tahu lelaki ke perempuan, tapi seorang yang bercahaya. Cahaya dia sangat terang dan terang cahaya dia tu bukan macam kita suluh lampu tau. Kalau kita suluh lampu dia ada biasan. Kau perasan Dia tak? dia kat situ je cahaya dia. Dalam, Satu badan dalam dia. susuk cahaya tu, dia tembus tau. Betul. Dia tidak ada apa-apa bayangan dalam tu tau. Dia Aku nampak pokok-pokok tu macam, saya puas tau balik. Apa tu sebenarnya benda ni? Tapi kalau abang perasan, yang dalam cahaya tu kalau perasan, dia macam tengah angkat takbir tau. Betul. Saya rasa lah pelakuan dia tu macam angkat takbir. Kau nampak dia tengah bergerak. Dia bergerak. Abang perasan? Dia Betul. bergerak. Dia macam tengah angkat takbir tapi bukan tak rukuk, tak sujud, tak apa. Dia statik. Dia macam solat jenazah. Tak ada rukuk, tak ada ni semua. Ya. Cahaya dia sangat tembus geng. Kita boleh nampak dia macam satu orang yang dibaluti dengan cahaya. Faham tak? Tapi kalau kita suluh guna lampu ke arah tu, cahaya akan membias. Okay, kalau cahaya, kalau contoh kalau dekat dia tu memang cahaya lampu ke apa-apa ke, benda tu akan tembus. Saya Cahaya rasa- tu dia akan tembus. Saya rasa semalam Bos Wan pun ada juga buat ala-ala Bos konon-konon Wan. nak cahaya di atas bukit. Betul, Perasan tak? betul. Oh, macam ni ke geng? Ha. Takkan sama kan Benda tu Cara. dia bercahaya dekat dia sahaja. Betul. Even sebelah dia pun tak terang. Nampak apa-apa Tak ada, sekeliling tak ni. ada Nampak cahaya. betul-betul satu sosok je yang kita nampak Betul. tembus cahaya tu. Betul. Jadi benda apa? Tak pasti. Kau rasa? Keluarkan apa yang kau rasa. Malaikat subuh. Bukan. Mungkin ada petunjuk ataupun mungkin Bukan, aku tak nak tahu tunjuk. Lepas tu? Benda tu apa? Allah alam, saya tak pasti. Saya tak nak Takkan kau tak ada rasa, Kau tak- ada rasa. Ha. Pendapat kau lah, pendapat kau. Tak apa, pendapat. apa yang saya dapat adalah tak boleh. Saya tak nak mengiyakan benda yang saya fikir. Itu pada tapi pendapat saya takut. Mael lah. Dia macam ada sesuatu yang dihantar. Mungkin kita ada benda buruk yang akan berlaku kat kita. Mungkin dia dihantar untuk menghalang kita punya perjalanan ataupun stop. Sebab ingat tak last time kita nak ke bukit tu, Bos Wan nak kat atas. Dia dekat atas bukit betul. Ya. Lepas Bos Wan turun je, hujan. Kita jalan ke belakang tu dia dah start hujan. Mungkin pokok tumbang ke apa ke, mungkin dia menghalang ke apa ke. Kita just fikir positif. Tapi kalau kita nak fikir positif sangat pun tak boleh. Jin tetap jin, betul. Kalau kau tanya aku lah. Kalau kau tanya aku, itu adalah satu sosok yang orang panggil bunian. Kalau akulah, aku. Bunian. Sebab aku tak pernah tengok benda tu. Aku tak pernah tengok. Sepanjang 9 tahun aku explore, aku tak pernah nampak benda tu. Tu first time. Yang semalam tu, aku tak pernah tengok. Dan penonton-penonton aku yang ikut aku sepanjang 9 tahun aku explore ni pun biasa rasanya tak pernah tengok kot. First time. Dia rasa, bukan kita taksub, bukan kita taksub dengan benda tu. Cuma kejadian tu agak impresskan kita lah. Betul. Kan? Penonton yang tengok saja
malaikat saja yang percaya macam tu bro. Bukan. Kita tak boleh nak cakap macam Kita itu. tak boleh nak judge. Yes. Tak boleh. Tak boleh. Kan ada je makhluk-makhluk yang bercahaya di luar akal fikiran kita. Kan cahayanya tu macam orang-orang yang beriman, orang soleh, dia ada cahaya dia sendiri. Dia para wali, para anbiya, dia ada cahaya-cahaya yang tersendiri. Tapi kita tak naklah gelarkan benda tu. Kadang-kadang jin juga boleh berupa. Okay? Jin juga boleh berupa. Kita tak boleh cakap benda tu terus malaikat. Apa malaikat? Bukan macam itu. Sebab jin boleh berupa macam-macam. Untuk tujuan dia apa? Untuk menyesatkan, mengelirukan kita. Okay. Ada pandangan, saya punya pandangan, benda tu mungkin menghalang macam Mak cakap tadi. Menghalang, mungkin ada benda tak bagus kat depan. Okay. Ada juga pendapat aku lebih fikir buruk dulu. Aku tak akan ambil baik dulu. Aku akan fikir buruk dulu. Buruk dia kat mana? Mungkin kalau dia cuba tarik kita pergi ke atas. Sebab maksimum kita pergi naik ke atas tempat lapang tu. Kita dah pernah naik sampai atas. Sampai tempat lapang. Okay. Tapi dia ada laluan lagi ke dalam. Mungkin dia cuba tarik kita dengan cahaya dia tu. Dengan kita rasa impress tu. Macam ingin tahu. Kita nak ingin tahu. Dia buatkan kita tarik masuk ke dalam dan kita hilang jejak. Pasal aku tak pernah lalu atas tu. Tak pernah sampai. Ada satu part lagi. Okay. Kalau kau perasan, waktu kali kedua dia timbul tu, sebelum dia hilang, ataupun saya rasa lintasan api datang, dia terus hilang tau. Seolah-olah macam lintasan api tu cuba attack apa yang timbul tu. Betul. Itu yang saya rasa macam, so dia serentak, api tu datang dia pun hilang. Betul. Seolah-olah dia nak macam menyampaikan sesuatu. Mungkin ada alamat-alamat yang tak baik kalau kita meneruskan perjalanan lagi. Okey, nak tanya lah Lalang. Mungkin ada yang akan fikir benda ni. Kalau benda tu contohlah macam kejadian semalam tu, macam diorang tengah bergaduh contoh. Adakah benda tu dia boleh meminta tolong kepada kita, and then adakah kita berkemampuan untuk tolong? In case kalau kita tolong pun dari segi apa? Contoh kalau benda yang bercahaya tu dia di-attack, and then mungkin kemunculan dia tu untuk minta kita tolong. Kebetulan kita ada kat situ. Taklah, kalau pada saya tak pandang pada macam gitulah. Sebab apa, dia adalah daripada dia punya, apa orang kata, dia sama, kita ni berkongsi alam, cuma dia ada side dia. So, Kiranya kita memang tak lepas untuk kalau kita sekarang pun kita nak berinteraksi dengan dia pun seolah-olah macam kita baru nak bercakap dan kita mendengar dia menyampaikan tapi dia hilang. So mungkin ada something dekat situ lah. Saya yakin benda tu adalah satu je. Kalau betul pun saya letakkan dia adalah jin. Okey. Ya. Baik ataupun tak baik tu bukan urusan kita. Mungkin kita diperlihatkan tu apa tujuan, saya tak boleh nak describe apakah tujuan dia. Tapi kita dapat tengok 2 kali tu okeylah. Kan, pada saya okeylah. Sebab yang penting apa yang kita tengok tu. Apa yang kita tengok tu, itu yang penting. Dan kali kedua lepas kita nampak dekat hujung atas bukit, ngam-ngam kita nampak dia satu api lintas. Macam api tu cuba menyerang dia tau. Cuba menyerang dia. Dan ada 3 spark api. Macam api yang daripada tanah, daripada pokok semua ada. Macam kita kena mula-mula dekat gerbang tu. Dia macam sedang menuju ke arah benda tu, suruh benda tu keluar. Berundur. Berundur. Dia macam ada 2 pihak kat situ tau. Betul. Macam ada 2 pihak kat situ. Tapi tak tahulah betul. Itu sangkaan dia. Macam satu pertembungan di antara yang baik dengan yang tak baik. Lah, Yes. lah. Nampak macam itu sangkaan kita orang saja, bukan tepat pun. Okay. So, malam ni kita dah habis dah. Dah habis eksplorasi di Perak. Saya sampai tadi dekat pukul 7 petang. Tak ada nak rehat lagi pun. Tak nak tidur pun tak berbaloi. So sekarang ni kita gagahkan diri. Mata pun tak larat angkat ni. Kita gagahkan diri juga demi viewers kita, demi penonton-penonton. Sebab kita perlukan konsisten. Kita perlu jaga viewer-viewer mana yang support kita dah. Viewer yang menonton kita kena jaga. So saya tamatkan Bola Bicara podcast Port Ruan Gelap ini untuk tujuan kita berkongsi saja, geng. Okay? Podcast ni mana yang tak tahu, kita buat podcast ni sebenarnya untuk menceritakan balik ataupun recapkan kembali kejadian explore semalam dan kisah tempat pada malam ni. Kemudian kita explore. Right. So, yang mungkin ada viewers yang tertidur di pertengahan live. Jadi, podcast ini membantu untuk mereka mendengar dan menggambarkan kejadian. Berbezalah dengan yang mata bertahan. Yang bertahan mata, tu beza.
Kan? Jadi itulah tujuan kita buat podcast ni. Dan dalam masa yang sama, podcast ni juga ada target kita. Target kita adalah cukup saja 30,000 subscriber, kita akan invite tetamu. Sama ada artis, influencer, perawat, orang yang berbakti kepada masyarakat, contohnya yang melakukan SAR dan sebagainya, kita akan jemput. Tujuan dia untuk memberikan awareness kepada penonton dan juga kita semualah. Itu. Jadi saya minta lah korang ramai-ramai jadikan benda tu kenyataan. 30,000 subscriber secepat mungkin. Dan kita dah ready dah untuk panggil mana-mana tetamu yang kita dah buat shortlisted lah. Kita dah shortlistkan tetamu-tetamu tu. Saya harap dapat segerakan lah. Saya tak boleh buat benda tu seorang. Saya perlukan bantuan korang semua. Kita perlukan anda semua. Boleh bantu lagi untuk upkan dalam korang punya story di TikTok ke ataupun di korang punya chat-chat yang patut korang boleh highlight kan. Mungkin beri muka biru untuk bantu kami. Dalam masa yang sama, orang mula mengenali Pot Ruang Gelap menjadi kita punya subscriber yang boleh gerakkan sehingga ke 30K untuk jadikan kenyataan dan jadikan apa yang kita plan ni untuk korang nyata. Betul. So, Mael bagi penutup lah. Bagi penutup lah. Tak pernah bagi penutup. Cubalah. Macam mana penutup? Okay. So, terima kasih kepada semua subscriber yang dah subscribe kami, Boss Team Empire, di YT channel, dan yang meninggalkan jejak, yang komen-komen sama ada positif ataupun negatif. Terima kasih atas respon korang. Dan insyaAllah selepas malam ni, korang nantikan episod baru PRG di YT channel. Kalau korang tak nak ketinggalan, korang kena follow up daripada 1 sampai ke episod 25. Dan insyaAllah malam ni kita akan habiskan dan subuh nanti kami akan update ataupun upload episod 26. So jangan ketinggalan supaya korang tahu apa cerita-cerita yang kami cuba sampaikan dan apa yang terjadi dengan kita di dalam ruangan podcast. Okay, so sehingga bertemu kembali di dalam podcast Pot Ruang Gelap. Assalamualaikum. Jangan nekan gelap tu kat saya. Sana. Okeylah.